7:35 pagi. So pagi ni kita nak pergi ke Warrior Waterfall. Okay, I terjun geli-geli je. Tapi sekarang ni kita ada masalah. Okay, kalau tengok belakang, bike dah sampai. Tapi kita ada satu masalah. Kita tengok kawan kita, aku dah call dia 34 kali, dia tak bangun-bangun lagi. So macam mana ni guys? So kalau gitu, kita pergi breakfast dekat Safa Taman U dulu. Aku rasa macam raya hari tu lah, aku pergi makan dulu dekat Safa, baru dia bangun agaknya. Kita jumpa kejap lagi lepas Syed dah bangun. Bye-bye. Okay guys, so kita dah settle sarapan dekat Safa. Sekarang kita menghala ke kedai runcit dulu. Kita nak beli sedikit air manis, coklat-coklat untuk jadi energy bar kita nak hiking kejap lagi. Yang penting apa? Apa yang penting? Kerja sama. Apa yang penting? Kerja sama. Wonder Pets kami datang. Yang penting Syed dah bangun. Sekarang jam menunjukkan pada pukul 9.15 pagi. Hari ni kita nak naik ke Warrior Waterfall. Okay guys, so kita dah sampai. Welcome to the Tasik Biru. Okay, kalau boleh tengok belakang aku ni, such a nice view Actually aku dengan Syed, kita tengah take 5, take 10. Jadi kita akan sambung untuk naik ke atas pergi ke Warrior Waterfall. Okay guys, so kita dah settle take 5. Take berapa nama bos? Take 30. Take 30 lah. Okay, so kita nak teruskan perjalanan kita. Tadi just bukit je. Ni kalau boleh tengok, batu. Lepas tu kat situ tulis santai janji sampai. Sekarang ni kita sikit lagi kita nak sampai ke Warrior Waterfall. Ini adalah dia punya viewpoint dia sebelum kita sampai ke puncak Warrior Waterfall. So jadi sapu ubat nyamuk. So kata Syed dia pakai seksi macam gitu pun gigit nyamuk. So dalam tu kita pun sapulah sekali. Okay guys, setelah bertarung dalam 3 jam lebih, 4 jam, kita dah dekat dah guys. So sebenarnya sekarang ni kita baru je sampai dekat kolam ikan harimau. Waktu ni aku ingatkan dah bertarung nyawa selama 3 hingga 4 jam ni dan nak sampailah dekat Warrior Waterfall tu. Tapi rupanya tidak. Ada lagi beberapa kawasan barulah sampai ke Warrior Waterfall. Okay guys, sekarang jam menunjukkan pukul 2 petang Kita baru sampai dekat base campsite dia. Teruskan kita berehat dulu. But tengah get ready buat Maggi makan tengah hari kita orang. Okay, so ni kita dah settle dekat Ashbadan. Ni kita nak teruskan perjalanan kita naik ke atas untuk tengok Warrior Waterfall. And then kita terus untuk bergerak pulang ke bawah. Okay guys, so Alhamdulillah Warrior Waterfall. Perjalanan yang sepatutnya mengambil masa 1 jam setengah, diambil setengah hari. Walaupun makan masa. So dekat belakang aku ni lah nama dia Warrior Waterfall. Air terjun Warrior. Champions. Nampak sangat pun. We are the champions. You're not the tourist, you're the explorer.